Anak kita kot. Saya tak beri. Sayang dengan saya je. Suka Daddy bagi minum. Nak pergi Baby Tiara pakai baju apa? Baju ni, okey? Jom. Awak salah tu. Buat yang dulu lah. Alah, sama je lah. B, jangan straight sangat. Nanti tersedak. Lagi. Nak pergi Baby Tiara pakai baju apa? Baju ni? Tak sesuai lah. Tu baju di rumah. Baju ni? Tu untuk kenduri. Baju ni? Tu pula untuk event. Weh, Faiz. Aku nak keluar punya aku weh. Jom, ikut sekali. Nak pergi mana? Pergi jalan-jalan sana lah. Jom lah. Mau mana? Jom lah Faiz. Tak syok lah. Ada hang baru syok. Okey. Jom. Syok lah sangat aku ikut. Muka apa lah? Dia suka aku. Ya Allah. Dia ni bini ni bodoh aku. Yes. Sayang, meh. Sok muka, meh. Dia. Hantu. Run. Awak, malam ni awak nak keluar lepak dengan kawan awak tak? Malas lah. Saya nak stay dengan awak. Jangan. Dia tak sabar lah tunggu dia masuk sekolah nanti. Nanti dia masuk sekolah saya yang hantar lah. Awak dekat rumah. Jangan harap. Saya yang nak hantar. Sampai masuk kelas terus. Oh lah. Okeylah kita dua hantar sekali lah. Okey. Daddy dengan Mami hantar Tiara ke sekolah nanti. Daddy, Mami, Tiara dah lambat ni nak pergi sekolah. Cepatlah, saya pengen nak hantar Tiara ni. Ya, hantar Tiara yang. Awak nak hantar. Ngantuk lah semua sikit lewat. Awak hantar. Sayang, nak tengok handphone saya? Ni nak tanya ni. Elok tak baju ni? Pergi tidur pula. Baru nak tanya baju ni elok ke tak untuk Tiara. Ish. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Cik. Dah apa? Abang yang kono kat depan tadi. Saya. Weh Pandi, wasam tim mamak ni. Pinjam duit aku tak bayar lagi. Hari tu janji macam-macam. Lalu ni dia boleh buat kering je. Apa cakap yang tu? Bukan saja dia tak bayar hutang. Dia nak beli rumah baru. Mentor baru itu dia beli lah. Sabar, jangan marah. Positif. Try bincang dengan dia. Hey, awak yang buka pasal? Ni weh, tengok brother ni, dia follow aku kat Instagram. Aku dah agak lah, memang dia duduk anti aku dari dulu lagi. Apa aku buat salah aku tak tahu. Takkan saja dia nak follow Dia tertekan kot. Maybe dia ada something ke apa. Tertekan lah tu. Tak tanya dia, siapa dia yang follow Try bincang dulu. Positif. Tak habis dengan positif hang. Weh, buat apa? Ni tadi aku pergi cerita. Aku dah tinggal duit dalam dashboard tu. Aku rasa mamak tu curi lah. Aku cek. Tak ada. Astaghfirullahalazim. Hang jangan cakap macam tu. Mana nak tahu kot duit hang tu masuk laikon ke. Ada tikus makan ke. Jatuh bawah kaki ke. Try cari dulu. Positif. Jangan nak tuduh macam tu. Pokok hang lah positif. Semua lah positif. Buat benda ni positif. Semua tu positif. Weh, semalam hang yang bowling terror. Tak sangka hang terror macam tu. Tak nak buat.
Woi! Budak ni buat apa rumah aku ni? Tak guna. Weh nak curi aku. Takkan mencuri kot. Postman tu. Positif. Ya, seorang je. Saya single lagi. Duduklah. Tak. Senang duduk sini nak duduk member kat belakang. Ambil. Jom Snapchat sikit. Hantu. Run. Bro yang dia buat video dekat Instagram tu kan? Yang video-video lawak tu. Saya. Oh bro. Selfie dia tu boleh bro? Selfie. Boleh lah. Boleh. Arahan lah. Masih bro. Follow saya bro kat Instagram. Instagram nama apa? Botok_88. 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 Yang gambar macam tu ah? Oh, saya orang tu. Masih. Woi. Terus Dinesh. Masih bro.